Pada video ini, admin akan kongsikan sinopsis drama Andai Itu Takdirnya 2 episod 5, 6, 7 dan 8 yang akan tayang minggu depan. Di sebalik kemewahan pejabat Tan Sri Syed Abbas, satu rancangan licik sedang dirancang. Tan Sri melihat syarikatnya berada di ambang kejatuhan dan baginya hanya ada satu jalan keluar, menyatukan semula Syed Azril dengan Sharifah Azrin. Sharifah Azrin bukan sekadar wanita dari masa silam, malah merupakan aset perniagaan yang mampu menyuntik modal dan pengaruh untuk menyelamatkan empayar mereka. Tan Sri secara terang-terangan mendesak Azril supaya menceraikan Alia, menganggap menantunya yang kurang upaya itu sebagai penghalang kepada kelangsungan perniagaan keluarga. Namun ancaman terhadap rumah tangga mereka bukan sahaja datang dari luar. Azhar, adik kandung Alia, menyimpan dendam yang sangat mendalam terhadap abang iparnya itu. Bagi Azhar, Syed Azril bukanlah pelindung, sebaliknya punca penderitaan yang pernah dialami kakaknya suatu ketika dahulu. Setiap kali melihat kemesraan Azril dan Alia, hati Azhar dipenuhi kebencian. Dia tidak percaya pada perubahan Azril dan secara terbuka berdoa agar jodoh mereka tidak bertahan lama, berharap kakaknya segera terlepas daripada genggaman lelaki yang dianggapnya sebagai pembawa derita. Harapan gelap Azhar seakan-akan dimakbulkan melalui satu kemalangan ngeri yang meragut segalanya. Di tepi jalan raya yang sunyi, Syed Azril ditimpa kemalangan dan terbaring kaku dengan cecair merah membasahi tubuhnya, sementara Alia meraung hiba dalam kegelapan. Di hospital, keadaan menjadi semakin buruk. Tan Sri Syed Abbas menggunakan tragedi itu untuk menekan Alia, melontarkan kata-kata kejam bahawa kemalangan tersebut adalah bukti Alia pembawa malang yang hampir meragut nyawa anaknya sendiri. Detik paling menghancurkan hati berlaku apabila Syed Azril akhirnya sedar daripada koma. Alia mendekati suaminya dengan penuh harapan agar cinta mereka mampu mengatasi segalanya. Namun, Syed Azril hanya memandangnya dengan renungan kosong, tanpa sebarang tanda mengenali. Di hadapan Tan Sri yang tersenyum puas dan Sharifah Azrin yang sudah bersedia mengambil tempatnya, Syed Azril menyebut nama Azrin. Doa Azhar agar kakaknya berpisah dengan Azril seolah-olah menjadi kenyataan dengan cara yang paling menyakitkan, hilangnya ingatan sang suami. Kini Alia berdiri sendirian, dikhianati oleh bapa mentua yang tamak, tidak didukung oleh adik sendiri, dan dilupakan oleh lelaki yang pernah berjanji untuk menjaganya hingga ke akhir hayat.